Laluan A103, yang juga dikenali sebagai Jalan Temerloh, Kuala Trong, merupakan antara laluan penting di daerah Larut, Matang dan Selama. Laluan ini bermula atau melalui kawasan berhampiran Jalan Kuala Trong dan menjadi penghubung utama antara kawasan pedalaman dengan pesisir pantai. Dari segi jajaran, laluan A103 menghubungkan Temerloh melalui persimpangan dengan laluan Persekutuan 60 dan seterusnya menuju ke kawasan Kuala Trong. Bahagian utama yang sering diselenggara oleh Jabatan Kerja Raya Perak meliputi Seksyen 0.0 hingga 6.8 km, memastikan laluan ini sentiasa berada dalam keadaan selamat dan boleh digunakan oleh semua pengguna jalan raya. Walaupun tidak sepanjang lebuh raya utama, laluan A103 memainkan peranan besar sebagai jalan pintas bagi penduduk tempatan dan pelancong yang ingin menuju ke kawasan pesisir pantai. Ia memudahkan pergerakan dari kawasan dalam daerah Larut, Matang dan Selama terus ke Kuala Trong, serta menjadi laluan sambungan penting ke rangkaian jalan yang menuju ke Lebuh Raya Persisiran Pantai Barat atau WCE melalui persimpangan berdekatan. Bagi penduduk setempat, laluan ini digunakan setiap hari untuk urusan kerja, perniagaan, penghantaran hasil perikanan dan akuakultur, serta perjalanan ke bandar-bandar berhampiran. Bagi pelancong pula, laluan A103 menjadi akses yang lebih singkat untuk menikmati kawasan pesisir pantai, kampung nelayan, serta tarikan alam semula jadi di sekitar Kuala Trong. Dengan kewujudannya sebagai jalan penghubung strategik, laluan A103 membantu mengurangkan kesesakan di laluan utama lain serta memendekkan masa perjalanan ke kawasan pantai barat Perak. Secara keseluruhannya, laluan A103 bukan sekadar jalan pintas biasa, tetapi merupakan nadi perhubungan penting bagi komuniti setempat dan pelawat yang ingin menuju ke pesisir pantai melalui rangkaian jalan moden seperti WCE. Teruskan menonton perjalanan ini menyusuri laluan A103, sebuah laluan yang menghubungkan pedalaman Perak dengan kehidupan pesisir pantai, penuh dengan aktiviti harian dan pemandangan kampung yang unik.